saya dengan rendah hati mempersembahkan Alun. November 1996, lahirlah buah hati kami yang pertama, tepat jam 12.30 malam. Sakit bersalin itu terus hilang. Bila aku menatap wajahnya, membesar dengan baik, anak yang baik. Lepas 3 tahun, lahirlah adik. Jadi kami panggil dia Alun. Abang, apa akan jadi dekat anak kita kalau dah besar nanti? Tanya aku pada suami. Lalu suami aku menjawab, mungkin pahlawan. Pahlawan? Pahlawan. Kami berdua tergelak. Hidup kami ni sederhana. Tinggal di rumah teres 2 tingkat. 3 bilik di atas, 1 bilik di bawah. Cukup selesa untuk kami anak beranak. Lalu tinggal di bilik bawah. Jarang berbunyi. Setiap kali kalau cuti semester, Alung akan telefon dulu sebelum pulang. Jadi aku akan buatkan nasi hujan panas kegemaran Alung. Selalunya kalau cuti semester, Alung akan pulang dengan kawan dia. Yelah sebab keluarga kawan dia tu tinggal jauh dekat pantai timur. Jadi dia tinggallah dekat bilik Alung dekat bawah tu. Meriah rumah kami, dah macam kenduri. Ikuan nama kawan Alung tu.
Puan dengan Alung ni memang dah bersahabat daripada sekolah menengah lagi, sekolah asrama. Kata Alung, Ikuan seorang yang rajin dan boleh diharapkan, seorang yang pandai dalam pelajaran. Dan bila Alung dapat tahu yang Ikuan tu ditawarkan masuk ke kolej yang sama, Masya Allah, Alung seronok tak terkata. Mana taknya sahabat baik nak mencari beradik dia orang tu. Alung benar-benar percaya dengan Ikuan. Tapi kalaulah Alung tahu apa yang berlaku dekat mahkamah siang tadi, sahabat dunia akhirat. Itu janji aku dekat Alung. Kali pertama kita orang bertegur masa minggu pertama orientasi sekolah menengah berasrama penuh. Tapi bukannya sebab apa pun. Dia time tu aku nak potong line sebab aku nak ambil makanan. Tu je, bukannya sebab apa. Tapi lepas tu kita okey. Kita orang pergi makan sekali, keluar sama-sama, minum sama-sama, mandi tak. Mandi tak sama-sama. Tapi yang penting apa yang aku buat dengan dia semua sama-sama. Tapi yang bestnya ni, yang aku nak share kat korang, aku dengan dia dapat sambung tempat belajar yang sama lepas kita orang SPM. Yo, cakap brotherhood. Susah tu nak cari. Kau sahabat yang baik tu. Percayalah, dari hari pertama kita berjumpa sampai malam terakhir tu, kau sahabat baik aku dunia akhirat. Cuma aku tak dapat buat apa-apa dulu masa tu. Aku cuba dong. Aku cuba, bukannya aku tak cuba. Kau tahu aku cuba kan? Aku dah cuba dah dong. Tolong maafkan aku dong. Maafkan aku. Aku dah cuba dong. Tak. Kata tahu? Tak. Nak kata tak pun keliru. Aku keliru loh. Sejak kebelakangan ni, kepala aku sarat dengan macam-macam benda. Berat. Semuanya dah tak sama loh. Rumah kita sunyi sangat. Sama sunyinya macam bila kau balik asrama dulu, ataupun macam bila ibu dengan ayah masuk tidur awal, lepas tu kita berdua tertidur depan TV sampai besok pagi. Semuanya dah tak sama loh. Aku ingat lagi, kau suka sangat dengki aku. Kadang-kadang
Aku tengah baca buku, aku tengah tulis diary dalam bilik. Tiba-tiba kau masuk, kau tutup lampu, lepas tu kau bilang macam tu je. Aku pun mengamuk lah, apa lagi? Ada lagi. Masa aku kecil-kecil dulu, aku selalu suka sangat minta kau gula-gula. Kau bagi dulu. Tapi kau jilat dulu, lepas tu baru kau bagi kat aku. Geli tau tak? Ada je tau perangai kau. Ada lagi satu. Ada satu nama ni, kau suka sangat panggil aku. Gonjeng. Walaupun sampai sekarang aku tak tahu maksud gonjeng tu, tapi bila kau panggil aku dengan nama tu, aku terus mengamuk, aku mengadu dekat ibu dan lepas tu ibu pun marahlah kau. Semuanya dah tak sama lagi lo. Kadang-kadang aku harap sangat bila aku tengah duduk dalam bilik, tiba kau lalu, kau tutup pintu bilik aku senyap, lepas tu kau belah macam tu. Semuanya dah tak sama lagi lo. Hari-hari aku lalu bilik kau, tapi kau tak ada. Kawan-kawan yang aku nampak baik, rapat dengan kau, diorang semua dah tak sama loh. Ikuan, Akil, dah macam anak angkat ibu dengan ayah. Cara diorang pandang kita orang tadi dah tak sama lagi loh. Kau ingat tak loh? Kau pernah janji, kau cakap kau nak balik. Kau tak balik pun. Kau tak balik. Minta tolong. Tolong. Aku nak kena minta tolong dengan siapa lagi? Penatlah turun naik. Minta kesian dengan orang sana sini. Dah lah kau dah. Sudahlah, kita harus keluar dari aku dah pun. Biar je lalu tenang dekat sana. Ya betul lah. Redha lah. Redha memang aku redha, tapi kau tahu tak, setiap kali sebelum aku nak tidur, aku terbayang sakit yang malu untuk atas panggung masa tu, tak tahu. Perasaan aku jadi macam bau lah. Kau pernah rasa ada Allah? Kau pernah rasa tak? Kau amat ada Allah. Anak tu bila dia lahir, korang sendiri yang azamkan dia waktu dia lahir, dan korang sendiri tengok dia membesar depan mata kau. Dan bila satu tahap, bila dah sampai masa dia, korang sendiri yang hantar dia depan pintu pagar universiti. Dan satu hari kau dapat satu panggilan daripada universiti yang dapat tu dia dah. Kau faham tak apa aku rasa? Anak yang kau harapkan dia jadi tuan keluarga, anak yang kau harapkan satu hari nanti bolehlah jaga keluarga kau bila kau dah tak ada nanti. Allahu Akbar. Allah, ayah minta maaf kalau ayah ini tak ada waktu lalu perlukan kita orang. Ayah tak ada untuk lindung atau bersentuh.
Saya minta maaf. Jun 2017 tepat pukul 12.30 malam 21 tahun lepas dia dilahirkan. Tapi pada tahun ni, pada waktu yang sama, kebetulan aku dapat satu panggilan telefon. Halo. Ya, saya bercakap. Waalaikumsalam. Saya. Kenapa? Tak, cik. Faham. Tapi cik dah biasa betul-betul. Baik. Saya gerak sana sekarang. Baik. Terima kasih, cik. Waalaikumsalam. Aku betul-betul tak tahu apa yang aku patut rasa masa tu. Aku punya jantung berdegup dengan laju. Kata badan aku rasa macam kebas lah aku. Tak, itu bukan Alung. Bukan, dia orang salah orang. Bukan Alung. Masa tu aku cuba yakin dengan diri aku lah. Tapi aku dapatnya panggilan tu, aku tak tahu lama. Aku terus bergegas ke tempat tu daripada Johor. Waktu dalam perjalanan, dalam kereta, bini aku, dia lemah. Sepanjang jalan tak berhenti-henti, air mata dia mengalir je. Adik-adik Alung, sepanjang perjalanan senyap, diam je sebab halang langsung tak bercakap. Sampai je ke hospital, kita orang terus dibawa ke bilik mayat. Aku betul-betul tak boleh. Kaki aku berat betul masa tu nak melangkah. Bini aku sentiasa dekat sebelah aku untuk jadi penguat aku. Adik macam biasalah, dekat sebelah ibu dia sentiasa. Kita orang bergerak ke arah bilik mayat dengan harapan dalam hati kita. Tak, itu bukan Alung. Dia orang salah, itu bukan Alung. Sampai bilik mayat, salah seorang pekerja datang kepada kami dan ditarik salah satu peti mayat yang berpuluh ada kat depan kita orang. Terus terkujur kaku seorang mayat yang dah tak bergerak lagi. Aku betul-betul tak tahu apa nak rasa masa tu. Aku terus capai kain putih yang selimutkan mayat tu dan buka dia perlahan-lahan. Yang kau angsa tak nak aku jadi. Aku tahu loh, memang karan aku tak boleh nak bawa pincang. Tapi kau faham tak? Sekarang ni ada orang cakap kau yang buat loh, kau yang buat. Kau tak nak mengaku? Kau tak nak mengaku lepas tu kau nak lawan aku ke? Tak loh.
terbukti kau yang ambil. Jadi aku rasa lebih baik kau mengaku sekarang. Bukan aku tak nak dia tak buat. Kau banyak bunyi tu Kau banyak bunyi tu Kau sabar. Kita ada sepanjang malam lagi untuk pastikan budak ni mengaku. Aku tanya kau baik-baik dong. Aku bagi kau peluang dong. Sekarang kau nak kena buang daripada tempat ni dong. Kau nak aku report benda ni dekat warden ke? Okey. Aku tak okey. Aku tak buat ni sumpah. Budak macam ni tak payah panggil warden. Kau mengaku tak mengaku? Bukan aku yang buat, sumpah. Bukan dia lagi. Bukan kau. Kau tahu tak? Malu mak bapak kau kalau tahu perangai kau macam ni lah. Apa bapak lah. Kalau aku nak main juga kenapa Kau memang kan? Tak nak mengaku. Kau tak nak mengaku Tak nak aku dah buat. Kau orang semua dengar sini. Jangan ada yang nak tunjuk gitu. Orang yang bersalah macam ni kita kena hukum. Kalau ada antara korang yang masuk campur seko-seko bijak, kau mana? Nak mengaku? Tak nak mengaku? Tak nak mengaku? Kau tak nak mengaku? Walaupun dalam sama aku nampak Alung terbaring. Aku cuba dekati Alung. Aku cakap apa tadi? Aku cakap apa? Jangan masuk campur. Aku cakap jangan masuk campur. Setiap kali aku nak masuk, setiap kali aku nak tolak kalau kau boleh suara ramai saya kat sini, dan aku tak sekali kata aku tak boleh buat apa dah tu. Aku tak boleh buat apa-apa. Dekat depan kata Alung ni ada Akhil, ketua dom. Dia di depan Alung, dia tanya Alung macam-macam, tapi Alung tak percaya nak jawab pun sebab dia takut. Dia tergambar, dia tak boleh nak jawab apa-apa. Tak lama lepas tu dia bangunkan Alung. Bangunkan Alung, dia orang ikat tangan Alung dekat kerusi, dia orang tumbuk muka Alung, dia orang tumbuk perut Alung berkali-kali. Aku nampak benda tu jelas gila depan mata aku. Aku nampak jelas dekat depan mata aku. Aku tak boleh buat apa-apa masa tu. Aku tak boleh. Sebab setiap kali je aku nak masuk. Kau jangan masuk campur. Jangan buat macam tu. Sekali je aku cakap dengan kau. Setiap kali tu cakap, aku kena tolak ke belakang balik. Akhir ni semua orang kenal siapa bapak dia. Sebab tu tak ada siapa berani sentuh dia, tak ada siapa berani kacau dia. Semua orang kenal bapak dia siapa. Aku kenal Alung, kenal semua orang kenal siapa bapak dia. Peluh dengan darah Alung memecik, mulut Alung ni kena sumbat dengan baju Alung jepit, tak ada siapa dengar. Tak ada siapa dengar. Tak lama lepas tu Alung cuba tu menjerit lagi. Ranking senior junior matilah bodoh. Aku tahu benda ni. Number, Starlight, helikopter, komando, semua benda ni dah biasa sangat dah. Aku tahu benda ni lain. Halo. Tak ada siapa antara kita orang boleh berani melawan. Akhil suruh jalan ambil mop tu bersihkan darah kat lantai, dia ikut je. Dan tak lama lepas tu Izzat capai serikat kat ujung gabil untuk tekap dada Alung. Semua orang kat dalam bilik ni, semua orang dalam bilik ni panas, berpeluh semua. Tengok Alung berkali-kali. Dan tak lama lepas
Ramai orang solat dengan kau tadi tu. Ramai orang yang hantar kau. Alhamdulillah ya. Happy lah. Doktor cakap dulu kan. Doktor cakap jantung Alung bengkak, pinggang Alung besar, badan Alung penuh dengan luka-luka melecur tu. Hampir satu badan Alung penuh dengan luka melecur. Tak berapa puluh tigapan lah yang dia kena. Kejap. Tak tahulah Long apa benda yang kau lalu masa tu Long. Sakit yang kau tanggung masa tu aku tak boleh bayang Long ayah. Tapi ayah tahu ayah. Tapi ayah tahu ayah terkilan sangat tak dapat nak lindung kau masa tu Long. Long siang tadi Long siang tadi lagi sekali dekat mahkamah Long, ayah dapat tengok muka budak-budak yang buat kau tu. Ayah dapat tengok seekor-seekor muka-muka yang tertunduk. Bila ayah tenung muka budak-budak ni, ayah kenal lah budak-budak ni Long. Ni kawan-kawan kau ni. Ayah pernah nampak dalam Facebook kau ni. Tu. Kawan baik kau ada sekali tu. Ya, kalaulah ayah fikir tak ada undang-undang yang wujud dalam dunia ni, aku tak tahulah apa benda yang jadi dengan budak-budak. Tapi bila dipikirkan balik waktu mula-mula Alung dapat masuk tempat tu, bila tinggal balik muka Alung happy sangat. Happy betul dia. Yalah, nak dapat masuk tempat tu bukannya senang. Ada banyak step. Kena lalu sesi pemilihan, kena sesi temu duga. Alung dia berusaha keras betul dia nak masuk tempat tu. Daripada rumah dia dah handsome dah tak sabar nak pergi temu duga. Dan akhirnya Alung berjaya ayah. Ayah bangga. Yalah, itu minat Alung daripada kecil. Cita-cita Alung, ayah sokong je lah. Tapi bila dipikirkan balik, bila semua benda ni dah jadi ya. Ayah rasa ayah tak nak Alung. Ayah nak kau sentiasa ada depan muka ayah. Sentiasa. Dan tak tahulah apa benda yang kau rasa masa siang tadi kat mahkamah kalau kau ada sekali dengan ayah. Bila kau dengar kata-kata daripada kawan baik kau sendiri dalam ramai-ramai orang orang yang ayah ibu ni paling percaya, orang yang ayah dengan ibu paling kenal. Ikhwan kau sanggup mendidakkan sebuah nilai persahabatan dengan kesetiaan. Pakcik, kau sahabat baik aku Long. Kau ingatlah janji kita. Apa pun jadi aku ada untuk kau. Itu janji kita Long. Percayalah. Kalau aku ni ada kekuatan Long, aku akan lawan. Aku akan lawan Long. Cuma aku
tak tahu. Aku tak nak buat apa-apa di masa itu. Aku takkan lupakan malam terakhir itu, loh. Aku dengar kau menjerit. Aku dengar kau berteriak. Aku dengar kau meronta. Aku dengar. Semua aku dengar. Aku nampak kau sakit sangat. Mak dengan ayah kau pasti kecewa sangat dengan aku, kan? Ya doh. Sahabat sendiri doh. Sahabat sendiri pun tak memihak dekat kau. Kau nak buat apa? Tapi aku akui benda tu hakikat. Kebenaran terpaksa aku simpan tu. Aku terpaksa. Aku terpaksa demi mak ayah aku minta maaf dulu. Pakcik dan makcik yang aku anggap sebagai mak dengan ayah aku minta maaf. Percayalah, dalam penderitaan yang pakcik dan makcik rasakan sekarang ni, saya pun rasakan penderitaan yang sama, makcik. Makcik, tolong maafkan saya. Maafkan saya. Halo. Aku rindu loh. Aku rindu nak marah kau kalau kau baca diary aku. Aku rindu nak bergaduh dengan kau berebut-rebut TV. Siapa lagi nak gaduh dengan aku loh? Aku rindu segala-galanya tentang kau loh. Aku rindu nak dengar teka-teki dengan lawak hamba kau. Aku ingat lagi, kau pernah tanya aku, Dek, apa beza kau dengan cicak? Aku jawablah, aku tak tahu. Kau cakap tak ada beza. Dua-dua pun aku geli. Aku rindu loh.
kancing kemas. Gonjang, kau tu jaga diri, jaga ibu ayah. Selama ni aku rasa pesan tu tak ada apa untuk aku loh. Yelah, sebab setiap kali kau nak balik asrama, kau akan cakap benda yang sama. Tapi siapa sangka kan? Itu adalah pesan dan kata-kata terakhir kau untuk aku loh. Sayang kau loh. Kalaulah semua ini tak pernah terjadi, mesti waktu ini aku sedang sibuk gosokkan baju-baju Alung sebelum Alung pulang ke asrama. Alung tu dia tak pandai gosok baju. Setiap kali kalau Alung cuba untuk gosok baju, mesti ada je bahagian yang berkedut. Ni apa ni anak bujang tak pandai gosok baju? Ibu gosokkan Alung, ibu akan pastikan baju-baju Alung ni semua digosok, takkan tertinggal satu kegetan pun. Biar baju-baju Alung ni nampak sempurna. Itulah sebenarnya harapan ibu dekat Alung. Ibu nak Alung jadi anak yang berguna, anak yang berjasa, taat dekat ibu dan juga ayah. Alung, Alung, kasih sayang ibu dekat Alung takkan pernah padam lah. Kasih sayang ibu dekat Alung takkan pernah padam. Uniform Alung yang tertinggal tempoh hari itu pun masih lagi menggantung, masih lagi rapi dekat dalam bilik.
wajah Alor yang tersipu malu bila Alor baca mesej. Lepas tu ibu saja je nak tengok. Alor terus sorokkan telefon. Mesej siapa? Friend kenalkanlah dekat ibu. Masih lagi jelas ibu boleh bayangkan wajah Alor yang tersipu malu tu tak? Buatlah apa saja. Jadi kau bahagia loh. Jangan kau rosakkan diri sudah. Itu pesan ayah dekat Alor. Yang Alor selalu buat acuh tak acuh. Tapi ibu tahu loh, Alor taat. Alor patuh. Mana lagi loh? Mana lagi ibu nak tujukan rasa rindu ibu ni dekat Alor? Semua orang sayang Alor. Semua orang rindukan kepergian Alor. Kepergian Alor yang tiba-tiba. Kepergian Alor yang tak dapat diungkapkan loh. Ibu, ayah, jaga diri. Nanti hujung bulan Alor pulang. Alor masih terkiang-kiang lagi suara Alor, Milon. Hangat dah gambar Alor yang terakhir tu. Masih ibu rasa loh, yang membuatkan ibu ni terperangkap dalam rindu dan penafian ini. Atas apa yang berlaku, ibu tidak akan berdendam. Ibu tak pernah ajar Alor untuk berdendam kan? Tapi tidak semudah itu untuk ibu memaafkan tanpa ibu sendiri mengetahui pada siapa yang harus ibu maafkan. Kita jarang nak jujur dengan diri sendiri, mentertawakan sesuatu yang tidak lucu, memaksa diri untuk tersenyum biarpun sebenarnya kita ni dalam kesakitan, atau kecewa dengan hal-hal yang kita sendiri zalimi. Tak. Mungkin ini cara baru untuk kita memaknakan kemanusiaan, entah. Mendengarkan dari setiap baik kata dari wajah-wajah yang aku lihat di mahkamah tadi. Hati aku bercampur baur, sedih, geram, marah. Aku tidak diajar untuk menjadi seorang pendendam. Tapi tidak semudah itu untuk aku jadi seorang pemaaf.
Ku